Wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Muka surat 25 baris 3 daripada atas. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi syekhina fid dharain. Maka jika tiada kita kerjakan demikian itu, tak buat apa, tidak paksa ahli keluarga dengan solat, tak bersungguh dengan nak suruh jaga sembahyang, tak marah seperti mana dia merosakkan harta benda kita. Maka jika tiada kita kerjakan demikian itu al-mazkur di atas tu, maka adalah kita ni jumlah orang yang memudahkan agama, buat mudah dengan agama. Walaupun kita semaya, walaupun kita jagakan semaya, tapi hak anak kita, hak adik-beradik kita, hak jiran tetangga kita, kaum kerabat kita, kita tak ambil padu, tak ambil peduli, maka kita ni masih dikira ke orang buat mudah dengan agama, orang yang tak ada perasaan pun dengan agama. Kalau bahasa KL tu lantak lah. Ada lantak pi lah, atau dia capah pi dah tu. Lantak lah nak jadi apa pun, asalkan kita cukup makan saja. Nak jadi apa dengan masyarakat, ikutlah. Tu orang tak ada rasa dengan agama. Ni kalau orang gini mati ni, susah dalam lebih kubur. Ya kita ni sehari-hari kena usaha dengan agama. Ya kata ustaz, ambo ni muda lagi, lambat lagi nak mati. Siapa kata dik buahnya muda tu orang dak kait dik. Nya tua tu memang ya tunggu gugur diri. Hak muda ni orang kait nah. Nak akan minum yang muda ni kena beringat. Sebab tu satu kali ada seorang pocik ni lepas pada kita, ialah tazkirah lebih kurang, dia mari dia kata, ustaz lagu mana yang ustaz dak kecek bak kubur ni. Sebab apa? Anak ambo ni mati muda. Mati lebih kuning lah, kita dak sebaya, tak ada nak cakno mana dengan agama. Kalau kata poso pun tak ada nak kodoh, semaya tinggal pun ikut gila. Mana? Ini macam gitulah. Lepas tu dia mati dah ustaz weh. Lagu mana anak ambo ni? Ambo nak tolong dia lebih kubur tu lagu mana? Tengok. Inilah orang tua hidup mikir ke anak. Budak-budak ni nasihat pun tak boleh nak salah orang tua sepenuhnya juga. Kadang-kadang orang tua ni puas nasihat dah. Puas nasihat dah. Bukan tak buat nasihat. Bila dia lebih-lebih kan migraine. No. Jadi kau sakit, kau tua ya pula, malah nak mikir dah. Ya serabut dia panggil. Hatta ada sebab tu setengah ada dia pergi syekh, ada orang ni dia tanya syekh, ya syekh, ambo ni lagu mana ya macam mana? Dulu ada anak tapi tak nak bangun semaya. Nak gerak lagu mana lagi syekh? Dia kata begini lah, mu kena gerak anakmu tu. Kalau rumah tu terbakar, lagu mana mu gerak anakmu? Dia kata kalau dia tak bangun mama dia keluar. Katut tangguh pun ikut dia lah, asal tak terbakar ada rumah dia. Maka kata syekh lagu tu lah, mu kena kejutkan anakmu untuk solat. Mu kena kejut anakmu untuk solat tu. Seperti mana kalau rumahmu nak terbakar, macam mana mu nak menyelamatkan anakmu, maka begitu jugalah. Tu api dunia yang baru mu bimbing anakmu terbakar. Hak ni api akhirat. Waktu hidup marah, sayang kita, tolong gerak kita tu. Sirai air pun tak apalah, sirai gila. Masa dia dah muka kita duduk dengan setan. Hidup tak orang duduk dengan setan lah. Dia tutup telinga. Orang dah biar ayah Allah salah aku tu tak dengar. Dengar tak orang biar? Tahu tak dengar. Ayalah dia tu. Dia kecincang telinga kita tak dengar.
batu kalau kita nak islah, nak membaiki diri kita nasihat pula saing. Bapa mu tak gerak aku? Kata gerak tu mu tak apa. Bapa mu tak sirih air atas muka aku tu. Masih. Ya aku bangun juga. Tak apa. Dia ada kesedaran nak membaikkan diri dia. Ya, kalau orang tak ada kesedaran, orang gerak punya mana tak ada sirih. Dah. Jauh aku tidur. Ambil semua. Abu. Dia tak ada kesedaran. Ya sedar sendiri ya kan. Ya kita ni nak jadi orang Firaun ke? Orang Nabi Musa. Nak jadi orang Nabi Muhammad ke? Orang Abu Jahal. Dua tu tak ada pilihan lain dah. Amu nak tengah-tengah. Yang Fir'aun pun nak baik, Nabi Musa pun nak baik. Mereka tak boleh begitu. Nak jadi lagu mana? Kita nak jadi mana? Nak jadi mana kita? Caya. Nak jadi ke orang yang mana taat ke perintah Allah, suruh mayat, suruh puasa. Kalau jadi orang ingkar ke arah Allah Ta'ala. Kalau rasa kebal sangat ngapi tu, terak api sini dulu, pula api neraka tu, terak api sini. Sebab tu apa? Muhammad Ali tu. Tak, hak Islam, hak bocah tinju tu. Dia kata, aku bawa semua lah itu meceh. Jadi tiap kali aku buat maksiat, aku bakar tangan. Panah, tak jadi buat maksiat. Bapak muntah pakai letter lah, ada batal lain pula situ. Mana je Muhammad Ali ada lighter. Ayo tak percaya mana. Tak ada batik lain pun. Orang lain buat bakar angin biasa tak sakit, dia buat bakar god tu biasa sedap. Maka jika tiada kita kerjakan demikian itu, maka adalah kita tu jumlah orang yang memudah ke agama. Kalau kita tak cara kepada adik-beradik kita, sayang sahabat kita, ibu bapa kita, anak-anak kita, pasangan kita, tak cara. Dan memudahkan tuntutan Allah Ta'ala ada suruhannya, suruh Allah. Suruh bangun mayat, tak apalah je letih. Baru sampai pada Kuala Lumpur, KL. Tak apalah tidur dulu. Jaga-jaga bila lagi nak bangun subuh lewat. Dan barang siapa yang tiada menerima akan suruhnya Allah dan tiada memberi bekah suruhnya Allah, maka diseksa akan dia akan orang tersebut. Wal'iyadzabillah. Kita kena seksa. Demo tak bangun mayat tapi kita tak cara. Maksudnya kita ni orang yang mudah-mudah dengan agama. Pas kita pun kena seksa kerana buat mudah dengan perintah Allah Ta'ala. Sebab tu kena ada amrun bil ma'ruf, nahyun 'anil munkar. Suruh dengan kebaikan, cegah dengan kemungkaran. Ni pun kita masuk pondok, duk lama mana? Duk sebulan, duk 5 bulan, duk setahun, duk 2 tahun. Cuba kita ukur dengan mula-mula masuk. Aku ni berapa banyak tikah? Kau teguh. Dulu tak ada isyak okok, lain isyak okok. Tu kau teguh. Isyak okok lah tak berhenti dah isyak okok. Dulu berapa? Dulu tak jaga semaya, lain jaga semaya dah. Dia panggil kau boleh. Budak doyak lah. Duk rumah kat mak suruh tak dengar. Ni mari pondok dengar lagi. Tak siapa lagi. Tahu nak cerita dah. Wallahu a'lam. Asal pondok. Mak ya buat ni nak mari dah nusak dia kata tak boleh cuti lama baru buka kitab baru pun tu. Ada juru kita pun ni. Tak sampai lagi ya tahu dah cerita dan nyanyi dia. Dan jika tiada memberi faedah barang yang kita takut akan dia, maka hendaklah kita suruh jauh daripada kita. Jika tiada memberi faedah barang yang kita takut akan dia, maksudnya akan dia akan orang meninggalkan semaya, kita nasihat dah dia, kita tegur dah dia, kita ayat dia mu tak laku dengan kau tak nak maya ni.
Aku demam. Panas dengan aku tu parok pada demam lagi. Begitu ni. Kamu demam tak boleh tidur lah. Mana? Jadi saing tak pandai. Saing tak pandai. Jadi kalau katalah tidak memberi faedah barang yang kita takut akan diakan seorang tu, dia tak dengar, tak ada faedah dah di dia. Maka hendaklah ni share tahu ayat ni dah, bukan ayat ni. Kalau kita nasihat dah, dia tak dengar juga, malah juga nak main. Maka hendaklah kita suruh jauh daripada kita. Muduk lain ya. Duduk pondok sekarang aku, tak duduk sebilik dengan aku. Aku takut setanmu tu dirakit kat aku juga. Ngang. Dia tak behel-behel. Tua tak behel. Maka hendaklah kita suruh jauh daripada kita. Saing. Tak sesaing orang mayat tak jaga ni. Mudah-mudah dengan urusan Tuhan. Dan halau akan dia daripada kita. Itu masuk nak ada pondok. Bawa ada pondok kena mayat tak jaga. Mayat tidur. Kuat gabung ngatu. Geruk bangun lalu. Maka bahawasanya ia orang yang bermudah dengan semaya, tinggal semaya itu syaitan. Tiada kebajikan daripadanya, tak ada sikit pun kebaikan. Lepas tu nak sayang apa orang setan ni. Dan tiada berkat berserta kita dengan mereka itu, tak ada keberkatan. Kita dengan dia tidak berkat. Kita ni nak saing ni, nak bawa sampai syurga. Di antara orang dapat naungan arah esok sama dia, dua orang lelaki yang berkasih kerana Allah. Maka kalau dua orang lelaki ni dia berkawan, dia berkasih kerana Allah, esok dia akan dapat naungan arah Allah Ta'ala esok. Tak? Tapi kalau dia berkasih tidak kerana Allah, mana dalil? Saing dia tak mayat pun dia saing lagi. Tak ada nasihat sikit apa. Nanti bukan alamat kata saing kerana Allah. Maka untuk saing tu tiada mendapatkan keberkatan. Lepas tu akhir-akhir dia pun jadi takjub juga. Mungkin saing dia takjub, lepas tu dia takjub juga. Dulu dengar kata, tak dengar kata juga dah. Apa? Saing orang tak berkat. Dan haramlah kita berkasih. Tak boleh nak berkasih saya. Orang tinggal suruh Tuhan, bukan tinggal suruh guru, suruh ibu bapa. Tak ni, Tuhan. Haramlah kita berkasih dan sekedudukan serta mereka itu. Ingat molek. Balik kampung pun ginilah kita ni. Kena bersaing orang tak tahu mana. Maya bear pun dok. Nak jadi partner kerja sekali lagi dah tak boleh. Dengan Tuhan dia menipu. Dengan kita, dengan Tuhan dia khianat. Dengan kita lebih lagi lah. Kalau orang khianat dengan Tuhan, kita nak jadi sahaja. Maka wajib kita berseteru akan dia. Ni dua orang yang berkasih kerana Allah berpisah dengan Allah. Ya Allah, dulu aku sayang dengan dia. Kenapa? Aku nak bawa dia, eret dia jadi juru mengaji, jaga ke semaya, Jumaat dan sebagainya. Lah ni ya Allah, aku cakap nasihat dah tak pakai gawa juga. Aku pula rasa nak tinggal semaya. Aku pisah dengan dia kerana ya Allah. Kalau rasa nak dapat naungan arah Tuhan esok, sayang kerana Allah, maka wajib kita berseteru akan dia. Wajib ni saya tahu ayat ni. Dengan makna kalau kita ni tak seteru dengan orang yang berseteru dengan Tuhan, berdosa di kita pula. Tak apalah, dia tinggal semaya pun dia kalau pergi kedai belanja kawan semua. Orang lain kok semaya ber jaga tu pergi kedai tak belanja pun kawan. Sudah hijau. Dia kira dengan belanja tak belanja. Musuh Tuhan pun tak apa lah dia belanja. Nak jadi kohom ngabai dah tu. Tak tahu arah mana dah tu.
dan memutuskan daripada berkenalan dengan dia. Tak ada setakat ni kita. Bapa, mu tu dah jadi syaitan, mu tu dah jadi aduullah. Kalau aku terbang sainganmu, aku takut aku pun jadi musuh Tuhan juga. Aku takut aku pun jadi syaitan pun juga. Tak kira hal-hal ni. Ya semaya ni benda besar, bukan benda boleh buat main-main. Bukan benda boleh buat gorak. Tak maya jaga tak apa ke. Bukan. Tu tengok berapa banyak hadis yang telah lepas yang dinyatakan oleh Syekh Daud buat mari tu. Beza antara Islam dengan kafir semaya sekarang. Siapa dia tinggal semaya dengan sengaja, faqad kafara jiharan, sungguh dia telah kafir dia dengan sangat nyata. Itulah. Bukan bagi main-main, boleh buat main bola. Nak main-main dah main sudah. Dah. Kerana ia orang tu melawan akan hukum Allah dan Rasulnya. Ingat molek. Ya tinggal maya ni boleh dua orang ya. Tamu. Ya boleh tinggal maya dua orang. Oh iyalah. Orang. Ya boleh tinggal maya seorang ya. Mana? Oh gila. Tak maya tak apa. Pak dia gila. Selagi mana dia hidup, wajib ia semaya. Kecuali mati tak apa. Dia hidup tapi dia gila, tak apa, tak semaya boleh. Kalau semaya jadi gila, tak ada tututan hukum syarak atas orang gila. Tapi selagi mana kita hidup, nak mati pun wajib semaya. Usah kembo sakit ni pala lah. Balik. Dia gerak kat bangun. Kan tidak tak? Tidur tak ada nak cara tu. Pakai banyak kerja lain. Tu untuk maya ni. Ada bergerak dah tidur mula. Alih tu. Kalau dah nak gerak langsung tak apa. Ni gerak dah kita sedar dah. Ni ingat boleh. Dah sedar dah. Maka tidak ada keungzuran dah kita waktu tu daripada meninggalkan semaya. Duk pondok tak jaga semaya ni betul pada waktu duk pondok pondok ni pada semaya kena jaga. Jemaah kena jaga. Amalan kena jaga. Qabliyah ba'diyah tu oyak sokmo. Cuak kat atas. Oyak ni. Duk besar diri. Seperti firman Allah Ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum. Jelas dia kata hingga akhir ayat. Tiada engkau dapat akan kaum yang percaya mereka itu dengan Allah dan percaya mereka itu akan hari kiamat, hari yang kemudian berkasih mereka itu akan orang yang menyalahi akan Allah dan Rasulnya. Tak ada. Orang ni kalau dia benar beriman pada Allah dan hari kiamat, dia tak akan bersaing dengan orang yang menyalahi perintah Allah dan perintah Rasul. Dan jikalau adalah mereka itu bapak mereka itu sekalipun, walaupun ayah dia tak jadikan berkasih sayang. Dan anak-anak mereka itu, walaupun anak-anak dia tak kasih sayang. Tak berkasih sayang di atas meninggalkan perintah Allah. Bukan diri dia tu kita tak kasih. Bukan diri anak tu kita tak kasih. Diri dia menyalahi Tuhan tu kita tak kasih. Maka kerana tu kita kena tegur dia. Tegur cara pertama nasihat. Cara kedua dengan kita memisahkan diri kita daripada dia. Itu cara tegur. Hingga akhir ayat. Maka menafikan iman. Tuhan kata tak ada iman.
daripada orang yang berkasih dengan orang yang menyalahi bagi Allah dan bagi Rasulnya. Orang ada iman, dia tak akan kasih pada orang yang seteru Allah, seteru Rasul. Jikalau mereka itu orang yang terlebih hampir daripada segala keluarganya, walaupun dekat, adik-beradik sekalipun, boleh. Mana demo tak apa nak kecek dengan kawan lah ni. Nak kecek guano, kawan nasihat demo semaya, demo tak semaya. Lepas tu demo nak tanya apa tak si nak kecek dengan demo. Demo tinggal semaya tu jadi musuh Tuhan. Demo nak semaya tak sih? Malah kawan. Kalau gitu maaf lah. Kawan tak apa nak layan lah demo. Kalau demo nak beli kawan, kawan tak si nak jual ke demo. Kalau demo nak beli, kawan tak akan beli ke demo, kawan tak akan jual ke demo. Macam gitu. Sebab mereka tu telah jadi musuh bagi Allah Ta'ala. Akan buat saing. Dan hingga barang yang dimaafkan bagi orang yang awamnya lalai, terkelam di dalam lalainya. Manakala luput akan dia orang awam tu sembahyang, hendaklah diqadakan bersegera. Semaya ko, poso ko, zakat ko, bila tinggal wajib diqada dengan segera. Dosa dah satu, melambat kepada qada dosa yang kedua pula. Kalau ditinggal dengan tak ada keuzuran, hendaklah diqadakan bersegera. Kemudian taubat ia seorang daripada kembali kepada umpama demikian itu, daripada kembali yakni daripada meninggalkan pula semaya. Itu maksud dia. Dan taubat ia daripada kembali, yakni daripada tinggal pula semaya kepada umpama demikian itu. Ayat taubat, ya Allah, aku tak sih dah nak tinggal semaya ni, ya Allah. Ini kelalaian aku, ya Allah, aku tak sih nak buat dah, ya Allah. Gitu. Barulah Tuhan terima ke kita kembali sebagai hamba dia. Adapun yang mensia-siakan dia semaya, maka tiada jalan sekali. Maka betapa, dan jikalau ada ia orang itu keluaran sembahyang daripada waktunya, ya keluar sembahyang daripada waktunya, yang lain daripada ketidurannya, dosa yang amat besarnya. Tengok, kalau ia tinggal sembahyang, kalau tertidur tu tak mengapalah. Nih, tertidur tak ada orang gerak, kita pun tak sesedar, tak apa. Tapi kalau kita tu tidur, orang gerak dah, kita pun sedar, malah kita yang lagi nak bangun, nak melengah-lengah ke, tu salah kita. Dan jikalau ada ia keluarkan sembahyang, taklah sawak gitu deh. Bukan keluaran. Jikalau ia keluarkan sembahyang daripada waktunya, yang lain daripada ketiduran. Maksudnya kalau ketiduran tu syarat maaf lagi. Itu yang panggil uzur syar'i. Uzur yang dinisbah kepada syarat. Maka betapa, dan jikalau ada ia keluar ke semaya daripada waktunya, yang lain daripada ketiduran, maka orang yang tinggal semaya lain pada orang tidur ni, dosa yang amat besarnya. Duk galik dengan main, hok jenis gatis sika dengan gatis sikanya, hok dengan apa, main bola futsal ko gapo ko, hok duk galik dengan macingnya, hok duk galik dengan negonya, hok galik dengan kerjaan dunianya. Itu dosa yang amat besar. Dan ada ia bersegera mengqadakan dia sekalipun, walaupun dia cepat-cepat qada, tetap berdosa besar. Tetap berdosa besar. Semaya ni bukan barang main-main. Dan jikalau dan jikalau ada ia bersegera mengqadakan dia semaya sekalipun, dan tiada uzurkan membimbangkan dengan dunia. Ma'awi kau ada kerja membimbang ni, bersibuklah. Adakah syarat akan beri uzur? Tak akan diuzurkan. Kalau membimbang, yakni bersibuk dengan dunia,
dan lainnya lain daripada dunia, daripada sembahyang syarak tak izin. Nampak? Melainkan ketiduran atau lupa jua, tak teringat. Tak teringat lagi, mana boleh tak teringat, tak tahu lah tu. Mungkin contoh tak teringat ni dia mayat awal waktu semua. Lepas tu kena pagi ni dia pergi mana-mana tempat ni. Pergi jalan Kota Baru apa buat, jadi tak semayang. Balik rumah duk suruh macam semayang tu. Hingga dah bau habis waktu dah bau sedap. Tak main lagi dah ni. Tu mungkin kita taswirkan dengan kata sebab terlupa, bukan sengaja nak tinggal. Dia memang orang tu mayat awal waktu, tapi kena kahir ni dia tak mayat awal waktu, balik rumah suruh apa mayat dah. Sebab tu Nabi SAW sabda, fa iza nasiya ahadukum salatan, apabila lupa seorang akan sembahyang, au nama anha, atau tertidur anha, tinggal daripada sembahyang, fal yusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia sembahyang apabila dia ingat. Tengok hubungan kita dengan Allah Ta'ala ni, kita boleh tengok macam mana kalau Tuhan suruh kita segera buat ke, kita tak ada berapa nak padu. Kalau kita segera buat apa Tuhan suruh, itu menunjukkan ikatan kita dengan Tuhan kuat. Macam ibu bapa dengan anak lah. Ibu bapa dengan anak ni mudah nak cakap anak ni saya ke orang tua ke tak. Mana? Kalau orang tua ya itu buat. Nampak? Itu tak nak anak je saya orang tua. Orang tua kata, mumpul lah kawin ngadi sungguh lah, aku dah boleh peliharakan ilmu ni, nanti besar sesok aku tak ada dah ikut mong lah nak jadi guana. Tak apa mok. Kalau mok kata begitu, kita putus hari ni juga. Tu tanda anak kasih orang tua. Alamak anak tak ada kasih orang tua, mengimpor lah, duk serabut ngakai, bola duk serabut masalah dah buat di sekolah. Habis di sekolah aku kata pondok di pondok pun buat warna pula, serabut pala dah aku ni, tak siap kat aku kok. Aku nak kerja banyak lagi, nak pergi makan minum kamu kat adikmu kat abangmu, tak siap kat aku kok. Orang tua kita tengok orang tua je ni gitu, kau manusia ni orang kata anak ni tak ada siap kau orang tua dia. Kita siap tengok orang tua je duk ngepek gitu mo, siapa nak berair mata. Anak ni dia tak ada saya kau tua je. Tak mikir orang tua bangun malam nak cara mikir, nak cari duit we makan ke dia, we makan pada beradik dia, nak besar ke dia. Apa yang nak sia-sia kata tak saya. Itu alamat yang tak saya kau tua. Saya kata saya lawak. Dia tak lawak. Dalil nyata. Saya Tuhan saya atas semaya akhir waktu berlawak ni. Saya Tuhan kok mana orang saya Tuhan ni, mari hayya ala solah, mari lalu dah. Dah. Anak habis waktu. Tak asal lagi ni, tak apa, tak maju lagi pun. Orang berlawak kazabta. Orang buat mudah dengan Tuhan. Tak apa buat mudah dengan Tuhan. Tuhan buat mudah juga dengan kamu. Minta dengan apa pun Tuhan tak cara. Ada wajib atas orang memerintah pekerjaan muslimin bahawa menyuruh. Nasuruh. Kenapa? Pihak kerajaan, pihak guru-guru, pihak pensyarah, pihak ketua kampung. Ikut tak email lebih lagi lah. Orang yang duk memerintah pekerjaan orang muslimin wajib menyuruh dan menekan akan segala umat yang umum atas mengerjakan sembahyang yang 5 waktu. Tak ada signboard pun nak suruh sembahyang, tak ada signboard pun nak suruh tutup aurat. Ada signboard, sokonlah saya hidup bahagia. Pelawak ni. Ya kalau nak pendekat, biar ada bulan solat umpamanya. Tekan ke masyarakat pakat jadi hamba Tuhan yang sebenar. Kita mari majlis ilmu duduk ramai-ramai. Apa ni kita gila diskusi pula. Tidak ada. Ni diskusi pula ni. Kita mengaji dulu bang.
Jadi pemimpin lagu mana rasa masyarakat ada. Wajib ulil amri memaksa orang bawah dia. Tanya orang bawah ni, tanya DO, tanya Totok Ngulu. Masyarakat kita lagu mana semaya? Ada ke berjumpa begitu pemimpin? Ada ke? Tak ada. Tak ada, saya siap pemimpin ni jumpa dengan Tuhan. Dan menekan akan segala umat yang umum atas mengerjakan semaya yang 5 waktu dan jamaah. Ni jemaah bukan kita titik berat, bukan Syekh Daud titik berat, Nabi lagi dia titik berat jemaah ni. Nabi titik berat jemaah ni. Ada letih. Dan Jumaat dan demikian juga. Ambil moleklah amalan dekat sini ni. Buat balik pakaian kita, balik sesok. Buat balik hak ni pakaian kita ni. Jangan ambil pakaian lain, ambil pakaian ni. InsyaAllah selamat masuk syurga. Kalau ambil pakaian lain, tak selamat. Duk pondok rajin dah jaga jemaah, jaga ibadat. Balik rumah, video game pas ceruk, main telefon pas ceruk. Tu yang panggil ambil pakaian lain. Dan wajib pula atas mereka itu diseksa akan mereka itu akan orang yang mengeluarkan sembahyang daripada waktunya. Ni ulil amri. Ni jadi cikgu, jadi ustaz, jadi tok guru, jadi ketua kampung ni ambil tindakan. Ni jumpa tok ngulu you tak mai tak apa. Tak apa. Ni Jalih. Mana tak mayat? Mari kita ambil tindakan. Sekadar mana kuasa kita ada lah. Sekadar mana kuasa kita ada. Lebih-lebih kita pula seksa nanti atas muka dunia tak boleh. Sebab orang meninggalkan semaya di atas muka dunia biasa-biasa aja. Hak teruk. Hak teruk. Nego dada. Hak teruk rasuah. Tak. Tak ada dalam bukan kita sokong rasuah ni dah. Bukan kita sokong rasuah. Tak ada dalam riwayat yang kita berjumpa lah. Moga kita tak ngaji banyak. Tak ada jumpa dalam riwayat mari kata beza antara Islam dengan kafir, ambil rasuah. Walaupun rasuah tu dosa besar. Tapi tak ada Nabi mari kata beza antara Islam kafir, makan rasuah. Beza antara Islam kafir, nego dada. Tak ada. Lepas tu naik apa? Wirengnya hukum kan negara ada. Wirengnya orang rasuah. Tak. Berat lagi hak tinggal semaya lebih daripada orang rasuah. Berat lagi orang tinggal semaya daripada orang negara ada. Ni orang tinggal semaya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Apa-apa. Orang-orang tak boleh. Macam mana negara kita nak maju? Kalau ada orang-orang rasuah, lelai makan rasuah juga. Buat ke biaya boleh gitu. Buat daripada orang cerdik, orang apa. Ni, tekan di sini. Anak-anak kita sah esok. Bila anak-anak tu kita sendiri lah dulu. Ni ibu bapa yang ada agama yang tekan anak semaya. Sebab segan bukan ingkar. Bukan dia ingkar kau dia bersemaya. Malas, segan tu malas. Disuruh taubat dan sembahyang. Jikalau tiada mengikut, atau saya nak taubat juga, dibunuhnya akan dia garis molek ni. Garis molek. Ni hok mana ada jawatan segini, acu letak di signboard tu. Hukum orang tinggal semaya dengan sengaja dibunuh akan dia. Tak gitu Kita takut tak nak sebut hukum Tuhan ni. Tak itu di signboard. Bukan kata jus semaya dak dah. Siapa tinggal semaya hukum Islam kata bunuh. Ni IC ni. IC. Mu ni. Jadi aku kata gini IC. Mu kata tinggal semaya tak apa tu tidak IC. Mu ni ngaji agama kau kan? No mu ni. Ambil Quran hadis, beri Quran hadis tu dah. Ibu ke ulama kata ni nas. Mari dok nyata kita kena bunuh orang tinggal semaya dengan sengaja. Kita paksa taubat tak sah taubat. Atau di perangnya wajib tu FRU polis
Bukit Amir, Bukit Sentosa tu belakang. Tu baru nak jaga orang tu. Tak boleh macam ni. Ni atas juga kita ni baik. Ada. Nyak tubah dengan maya tak ada bunyi. Tapi kan kita ni atas panik bersenyak juga. Lupa dulu ya. Siapa duduk atas? Lupa dulu. Buat bersama duduk bawah ni ya. Atas pun dulu senyak juga. Nah, tak lama orang duduk atas tu pegang ngerti masa dia duduk bawah. Ada tak minta lah atas. Tak urut juga di kita. Duduk atas memimpin masyarakat tak urut. Tak ada minta. Kecuali bila dah Tuhan tentukan kita datang, terpaksa. Siapa yang meminta akan jawatan, akan Allah Ta'ala suruh ke urusan di atas dia, berat dia di atas urusan tersebut. Tetapi bila dia tak ada meminta ke akan jawatan, Tuhan tentukan bagi dia jawatan, Allah Ta'ala memudahkan, Allah Ta'ala menolongkan dia dalam urusan tadi. Tapi kalau tanya bagi kita, nak jadi YB, menteri nak ke? Tak sih mana gaji puluh-puluh ribu tak sih kau ya Allah cari tak sih tapi di menteri eta menteri ekonomi kau mau menteri ekonomi tak jawatan dah ni no kalau anda tawa contoh anda ni PMX anda tawakan entah saya nak nanti jadi menteri ekonomi nak sih ya Allah kau nipu buatmu ni payah dah jawab. Kadang mau mari dengan escort mari entah nanti menteri ekonomi hari ni juga anda tutup pondok. Apa gilanya kejawatan saat itu. Sifat kita ni sifat kita ada kedap tasik kau tahu kau dah ini menteri mana kuasa di bawah kita puluh-puluh ribu nak dapat petik ya kuasa menteri. Anak kita susah hijau mudah nak hijau. Syarif dia mudah nak hijau tak ada jadi menteri mana? Betul ke tak? No. Susah nak cara ke tak si. Susah. Jadi kalau orang tak si diletak ke kat atas, ini akan selamat. Tapi orang apa kita? No. Tak si. Esok lah kau masuk jabat. Tak sih esok masuk jabat dah. Gaji masuk boleh bila. Si mana bagi puluh-puluh ribu. Elang tu elang ni. Patut ada kereta orang terlalu bawa kan dah. Ada orang terlalu bawa dah kereta dah. Terlalu bawa ada rempak. Tak sih. Ada. Lebih baik boleh. Apa nak? Esok masing-masing kena jawab dengan tanggungjawab. Hingga mereka itu mengejarkan dia semaya. Tak ada cara demokrat lah. Cara kita bos lah. Lagu mana kita suruh adik-beradik kita. Ada cara waktu yang tak kecil besar lah. Lagu mana kita suruh diri kita, anak kita, bini kita, tok laki kita. Macam mana kita suruh dengan semaya. Tok laki tu kira kalau gerak kat bangun, bangun semaya. Lagu mana cara nak biar bangun. Bisik dia nikah dua boleh bangun selalu. Ya dia nak nikah dua bangun selalu dia. Yalah ke tak? Oyak lah anak tak tahu juga. Boleh nak nikah dua bangun selalu dah. Gerak subuh bangun subuh tak bangun. Bisik di telinga tok laki kalau tak bangun subuh tanya dia abang nak nikah dua. Dia bangun selalu insya-Allah. Ada. Padahal kalau bangun gitu, ambil piuk lepong sekali. Bangun suruh maya tak bangun, tanya nak nikah dua bangun lalu. Ambil koli lalu. Kira gemuluh lalu mudah. Nak nikah dua, maya pun tak jago. Dah kalau pok koli pun. Macam ni. Tu kalau lelaki tak bangun, kalau bini tak bangun, nak gerak ke mana? Tok lelaki tak bangun, bini gerak tok lelaki dengan tanya abang nak nikah dua, tak sih. Jangan bangun. Tapi kalau lepas ni pak awak menikah, bini tak bangun, nak gerak dia bangun. Lagu mana? Ada jalan tak Taufik?
Tak anda rasa buat intan ni. Fakta Zubi ni kau ada cara? Sekejap lagi jangan. Yalah dah lebih kurang tu. Tanya dia, nak mah tak si? Ya bangun dulu. Ya bangun dulu dah. Dan haram lagi berdosa apabila diam oleh orang yang merintahkan pekerjaan umat. Tok ngulu tak ada bunyi khabar, orang tak mayabeh. YB tak ada bunyi khabar, orang tak mayabeh. DO tak bunyi khabar, orang tak mayabeh. Esko, MB, Menteri, Presiden, Sultan, ikut pergi. Ni orang ada jawatan ni. Sinya keri-keri. Tak bunyi. Waktu tak bunyi khabar, orang tak mayabeh. Ya kata biasalah. Jangan tak bangun juga. Tak bunyi khabar, orang maya tak maya tak ada cara lah bisa. Dan haram lagi berdosa, hukum dia berdosa apabila diam oleh orang yang merintah pekerjaan umat. Ini sebab anda tak jadi dia kalau tak ada orang. Daripada orang yang besar-besar seperti raja. Raja memang kena ambil pendaki. Jika mengetahui akan mereka itu tiada mengejarkan yang tersebut itu. Bukan kata di sana ada desa terbakar, ada kemalangan, tunggu raja, MB, eskop pelakor ramai-ramai. Cana rakyat, jangan ada. Di sana tak semaya, okey, tidak ada masalah. Ekonomi negara masih stabil. Ini tanggung lah esok. Goyak ya. Bukan ditanggung lah. Kita ada jawatan. Atau tak ada nak asing. Baru kita tawa ya. Baru kita tawa ya tu. Lama banyak itu kena tawa tu. Dan tiada dimudah ke atasnya daripada melalaikan pekerjaan umat ini. Alih. Dan demikian lagi pada segala pekerjaan agama mereka itu daripada bak zakat. Zakat ni banyak sikit rasanya kan bak zakat. Ada? Tak boleh zakat boleh ni. Apa tak payah zakat ni? Kalau sihat dia tak payah. Tak apa. Zakat tak boleh. Nak payah zakat. Sama tak kira zakat. Kau semaya. Kau gapo perlu tegar. Yo kita poso ke de veng banyak dok aku. Orang tak poso. Orang tak maya tu bukan aku veng banyak. Kita ada kubur lalu. Aku jual orang tak maya. Jangan ada sih. Tak. Tak ada lah dia orang belajar pondok asal. Tak maya. Lalu dia mau tinggal poso. Aku dengan veng banyak. Maksudnya takzir lah. Kira hukuman takzir lah tu. Orang tinggal maya. Akak dengan veng banyak. Tanah kubur lalu. Tak payah kejap banyak. Dan demikian lagi pada segala pekerjaan agama mereka itu daripada zakat dan puasa dan lainnya seperti sembahyang juga. Bukan sembahyang saja. Dan lain mengaji fardu ain, tak reti gapo lagi Tuhan, tak tahu, tak kenal. Rasul tak kenal. Nabi lahir mana? Palestin, mati di Syria. Di mana? Nabi pun tak kenal. Kita mau lalu lah. Kenapa? Mana sebab? Nabi kita lahir mana? Sudah. Mana? 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 Bosnia. Mana? Ahmad kau. Wafat mana? Madinah. Alhamdulillah. Itu pelajar pondok. Ada. Walal ma'alih dan setengah daripada kesempurnaan orang yang memelihara ke atas maya dan mendirikan dia, membaikkan memelihara ke segala sunat rawatibnya. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلم التأويل واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من أوليائك الصالحين. اللهم لا تهينا في غفلة ولا تأخذنا عن غره واجعل آخرتنا قول لا إله إلا الله. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحمهم رحمة عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Tazkirah muka saya apa?